Janganlah tuan-puan bazirkan emosi anda. Sebab apa? Saya selalu pesan, masa harga emas rendah, beli je tuan-puan. Jangan pernah tunggu harga paling rendah. Sebab apa? Tiada siapa yang tahu bila harga paling rendah. Lepas tu, bila dah beli tuan-puan, tak perlu pun cek harga emas setiap hari, setiap jam, setiap minit. Harga naik, anda mungkinlah rasa happy. Harga turun, anda pasti rasa kecewa. Dan ini membazir emosi. Monitor harga emas hanya bila ada dua keadaan. Yang pertama, nak beli ataupun nak jual sahaja. Itu dah memadai. Semalam ada orang PM saya, nak beli emas sekitar harga RM2,800. Lepas tu, dia tengok harga turun kepada RM2,700. Terus dia cancel tuan-tuan. Sebab apa? Dia takut nak beli katanya. Jadi, saya nasihatkan beliau, saya bagi tahu dekat beliau, harga emas turun naik itu adalah normal tuan-puan. Kalau lepas beli harga emas terus naik dan tak turun-turun, itu petanda yang tidak normal. Dan itu tentunya mustahil. Jadi asalnya dia nak beli 4 dinar, dia buat keputusan untuk beli 1 dinar sahaja. Sekarang harga emas 1 dinar dah naik kepada RM2,710. Dan saya rasa dia menyesal tak beli 4 dinar terus. Tuan-puan, sebab itulah saya selalu pesan, jangan bazirkan emosi anda dengan harga emas, turun dan naik harga emas. Masa harga emas masih di paras yang rendah ini, beli je tuan-puan kalau anda ada duit untuk simpanan jangka masa panjang. Apa yang lebih penting, berapa banyak gram yang kita dapat beli. Jadi tuan-puan, kalau nak saya bantu mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun emas Gold Accumulation Program tuan-puan, anda boleh saja rujuk profil saya ataupun rujuk pin video saya. Saya sediakan langkah mudah nak daftar akaun secara percuma dan bimbingan saya secara percuma sahaja.